Hello guys, jumpa lagi kita di Ras dan Ras Channel. Dimanapun anda berada, semoga anda semua sihat-sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, insya-Allah diberi kebahagiaan dunia akhirat. Dan sebelum itu jangan lupa like, komen dan subscribe serta share juga pada sahabat-sahabat di luar sana. Okey, seperti mana yang anda nampak, kita ada satu ekor ikan jelawat. Ikan jelawat ni alhamdulillah ada akar tu bagi. Jadi kali ini kita masak ikan jelawat masak lemak cili padi style ras dan ras. So ini dia ikan jelawat kita, satu ekor yang dah siap dibersih dan dipotong-potong. Kemudian bahan-bahan kita cukup ringkas. Kita ada kunyit hidup, kita ada bawang putih lebih kurang dalam 6 mulas, cili padi, lepas tu serai. Halia ni sikit sahaja sebab kita nak hilangkan dia punya bau hanyir sahaja. Lepas tu kita ada pucuk paku. Jadi kali ini kita masak ikan jelawat masak cili padi pucuk paku. Okey. Dan bahan-bahan ini kita tumbuk. Tumbuk ataupun blender. Tapi saya biasa tumbuklah. Okey, stay tune. Periuk kita dah panas. Kita masukkan kita punya ikan. Lepas tu masukkan kita punya cili padi, bawang putih, halia, kunyit yang kita dah tumbuk. Lepas tu masukkan serai. Lepas tu kita masukkan air. Sukatan air ikut masing-masing lah. Agak-agak je. Agak-agak ikan tu dah tenggelam, dah okey lah tu. Kita tutup. Bagi dia punya air tu mendidih, baru kita masukkan santan dan bahan-bahan yang lain. Okey, stay tune. Okey, kita tengok. Oh, dah mendidih dah. Okey, sekarang kita masukkan asam keping. Satu keping lah. Asam keping ataupun asam gelugur. Lepas tu kita masukkan garam secukup rasa. MSG ataupun Ajinomoto secukup rasa juga. Penambah penyedap rasa. Lepas tu kita masukkan santan. Satu kotak. Kita habiskan satu kotak santan.
So nak bagi tahu juga masak lemak ni terutama ikan lah. Lain orang, lain cara dia. Ini cara saya yang saya fikir sangat mudah dan cepat. Jadi terpulang apa nama, macam mana anda punya skill masing-masing di dapur. Yang penting bahan-bahan tu. Nak masuk mana dulu, yang mana kemudian terpulang. Kita perlahankan api, kita masukkan kita punya pucuk paku kita. Pucuk paku ni nampak banyak tau. Tapi bila masak, segenggam je. Kita masak lagi lebih kurang dalam 3 minit, baru kita angkat. Pucuk paku kita masuk yang terakhir, agak-agak dah masak ikan tu. Lepas tu kita punya santan pun dah okey, baru kita masukkan. Kita tutup kejap. Okey. Alhamdulillah, kita punya ikan jelawak masak pucuk paku hampir siap. Kita masak lagi 2 minit. Lepas tu kita boleh hidang. Stay tune. Alhamdulillah. Okey. Macam inilah kejadian dia. Kita punya ikan jelawak masak lemak cili padi dengan pucuk paku. Cukup menarik. Warna pun sedang elok sahaja. Jadi kita tengok dia punya kuah pun tak pekat, tak cair. So, sahabat-sahabat semua bolehlah cuba di rumah. Dan bukan ikan jelawak sahaja, tapi semua ikan pun boleh. Tapi rezeki hari ini, Alhamdulillah, ada akatu bagi kita ikan. So, kita masaklah ikan jelawak masak lemak, cili padi dengan pucuk paku. Dan ini dia punya kawan. Kalau tak ada telur masin, ikan masin pun boleh. Okey, setakat sini saja untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di next video. Dan resipi yang terbaru dan terbaik daripada saya. Tapi sebelum itu, sekali lagi jangan lupa like, komen dan subscribe. Okey, cukup simple dan cukup senang. Semoga memberi inspirasi pada sahabat-sahabat semua.